bang. Ya, Waalaikumsalam. Saya budak baru kat sini. Oh, yang interview minggu lepas. Oh, Cik Razak ada pesan minggu lepas. Tempat awak kat sini. Ni tempat baru awak ya. Nanti awak terimalah arahan selanjutnya untuk kerja. Kerja betul-betul tau. Kalau boleh, abang, apa nama kau bang? Khairul. Boleh abang tu ajar kat sini ya? Abang? Dengan kita keluarga kat sini. Panggil aku Cik Khairul. Abang, jangan marah-marah macam tu. Tak apa. Kau ni mula-muda lagi dah aku ajar ya. Duduk dulu. Lama Budak baru kan? Bang, aku nak petang ni report ni kau hantar kat aku. tapi Cik Razak bagi kerja saya dah banyak ni bang. Tak apa. SKT kau aku yang nilai. So, report ni petang ni aku nak ya. Saya cuba bang. Oli macam mana? Okey ke kerja hari pertama sini? Okey man. Ya. Bang Khairul tu macam tu ke dulu? Dia tu memang ni sikit. Apa ni, bosi sikit. Jadi harap kau sabarlah. Cuba lah man. Tapi apa kalau kata apa-apa nanti masalah kau report je dekat ni. aku tak berani man. Aku baru lagi. Yelah, betul lah. Tak apa, nanti aku beritahu dengan Cik Razak. Okey. Aku buat kerja dulu tau. Terima kasih bang. Okey. Okey. Kau bisik-bisik apa tadi? Kau ngumpat aku ya? Tak bang. Kerja elok ya? Report petang ni. Okey. Assalamualaikum bang. Cik Khairul. Waalaikumsalam. Ni laporan dah saya buat yang mana Cik Khairul minta lah. Nanti apa-apa Cik boleh update dengan saya. Kau dah buat laporan mengikut format yang aku minta? Ya. Betul tak ada kesalahan ya? InsyaAllah tak ada. Saya rasa saya dapat yang terbaik. Cik tak apa, aku cek dulu. Apa-apa aku info kat kau. Boleh. Kau duduk dulu. Terima kasih Cik Khairul. Cepat. Macam ni dia katakan report. Macam budak tak sekolah buat report. Memang nak kena budak baru ni. Okay, baik, tak apa. Cut. Apa ni? Faham tak arahan apa yang saya bagi tadi? Kamu gerti buat kerja tak? Bodoh betul lah kamu ni. Dah lah Khairul. Kau ni kenapa? Budak baru kerja macam ni. Yelah, bagilah dia peluang. Dia pun biasa buat silap. Kita pun dulu buat silap juga. Kau pun sama. Aku penilai kau, SKT kau aku yang bagi. Alah, tak habis-habis dengan SKT dia. Kau ingat SKT kau tu bagus sangat ke? Nanti aku report kau punya kerja kau pada Cik Razak. Kalau kau balik kau report lah. Ya, masuk. Ya, Man. Ada apa tu? Saya Cik Razak macam ni. Ya. Saya buat aduan sikit. Berkenaan dengan apa? Tu. Kenapa dengan si Khairul? Dia sekarang ni duk selalu bully dengan budak baru tu, si Fazli tu. Oh. Tadi sampai dah terketengking dengan si Fazli tu. Sial tengok dia. Oh, macam tu? Tak ada pula saya suruh dia buat macam tu. Saya suruh dia ajar je budak tu untuk buat kerja-kerja yang sepatutnya. Tak apalah, nanti nak minta tolong ni lah Cik Razak tengokkan macam mana. Okey, saya faham. Tak apa, nanti saya akan panggil dia untuk saya tegur dia. Saya rasa ni pun dah tak betul dah ni. Okey, terima kasih Man. Terima kasih. Sama. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Ya. Khairul, duduk. Cik Razak.
Ada urusan apa Cik Razak panggil saya? Macam ni. Saya ada dengar berkenaan dengan you bully budak baru. Apa ceritanya? Bully? Saya rasa tak ada bully pun. Saya cuba mengajar budak tu apa perkara yang sepatutnya kita buat. Ya, betul. Tapi saya tak suruhlah you buat macam tu sebab ada laporan mengatakan you teking-teking dia. Saya rasa tu tak betul tu, Irun. Bukan tengking, saya tinggi suara sikit je. Alah, budak sekarang manja. Terus Yelah, tapi benda tu tak betul tu sebenarnya. Saya suruh you untuk ajar dia je. Sebab dia budak baru. Of course dia tak tahu berkenaan dengan apa yang berlaku dalam pejabat kita ni kan. Jadi sepatutnya you ajar dia, bukan you marah-marah dia. Kita kena bagi pengajaran dulu, baru kita boleh marah-marah. Ni rasanya tak betul dah ni. Lagipun you sebagai seorang pemimpin sepatutnya you kena bagi tunjuk ajar. Bukannya terus marah-marah. Saya rasa perkara ni perlu dihentikan dan saya tak nak perkara ni berulang lagi. Boleh? Boleh je Zak, saya akan cuba betulkan keadaan. Okey, saya akan tengok. Terima kasih Man. Buat report pasal Bang Khairul tu. Oh, report tu. Aku dengar teruk dia kena marah. Ya. Uish. Seluk padam krem pun. Ui, aku lega. Dia tarik balik semua report dia buat sendiri je. Oh, kat sini korang kan? Dia tengok macam ni? Ada Pak. Dia faham apa tadi? Tak ada cik. Sembang biasa-biasa je. Aku sebenarnya ada perkara nak cakap dengan korang ni. Apa dia? Aku sebenarnya nak minta maaf pada Lee dan juga kau Man. So, aku sedar aku dah banyak buat silap dengan korang. Aku dah banyak salah guna kuasa dengan suruh Lee buat kerja yang tak sepatutnya. Itulah aku harap korang dapat memaafkan aku dan aku berjanji aku tak akan ulang perkara ini. Maafkan abang, Lee. Baik Bang, saya pun maafkan abang. Man, maafkan Man. Tak apalah, kita kerja sama-sama kat sini. Kau faham tak ni? Boleh tak ada. Jangan senyum muka dia. Kira senyum muka dia.